Ramai orang yang nak beli motor dengan kita, semua nak cepat. Tapi kau tahu tak proses dia macam mana tu? Mari sini akak cerita. Yang pertama korang perlu tahu adalah korang kena submit loan dengan kita, bagi dokumen dekat kita. Tapi dalam proses itu korang kena sabar. Dia akan ambil masa dalam pada 1 hingga ke 5 hari bekerja. Okay? Profil korang kalau cantik memang 1 hari dapat result lah. Kalau profil korang yang banyak yang untuk follow up, memang akan ambil masa ke 5 hari. Bila loan dah approve, kita akan cek stok motor untuk korang sama ada ready stock atau tak. Itu akan mengambil masa 1 ke 2 hari. Kalau ready stock memang 1 hari, tapi kita tak confirm lah. Untuk 1 hari tu boleh keluar motor terus, okey? Yang penting kena sign agreement dulu. Kalau ada deposit baru bayar deposit. Tapi ambil masa juga tau. Bukan 1 hari boleh. Mungkin 2-3 hari juga. Okey? Untuk yang dah sign agreement, pada hari yang sama juga korang perlu tunggu 3 ke 4 jam untuk kita keluarkan motor untuk register. Sebab kita takut ada kesalahan pada nombor chassis semua kan. Motor pun komen pun kena check juga chassis number apa semua. Okay, so korang dah faham kan cara proses daripada submit hingga keluar motor kan. So kalau korang berminat nak beli motor dengan kita, boleh hubungi kita di nombor yang tertera di bawah.